Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya dalam podcast Suara TV, dan kali ini kita membawakan satu lagi podcast eksklusif yang dibawakan oleh Suara TV, dan kami di sini amat menghargai kehadiran pelayar-pelayar di Facebook, Instagram dan juga TikTok Suara TV. Jadi untuk itu, sebelum itu saya ingin war-warkan kepada orang ramai di luar sana untuk sama-sama like dan juga share sebanyak mungkin perkongsian yang akan kita kongsikan pada hari ini. Pada episod kali ini, kita sangat-sangat bertuah kerana menerima kehadiran seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam dunia politik dan juga pentadbiran negara. Beliau pernah menyandang pelbagai jawatan penting dalam kerajaan dan dikenali sebagai seorang yang tegas, berprinsip dan sentiasa memperjuangkan isu rakyat. Dengan penuh hormat dan bahagia, saya perkenalkan tetamu khas kita pada hari ini. Yang berbahagia, Datuk Budiman Zohdi. Selamat datang, Datuk. Selamat datang, Yana. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Datuk sihat, Datuk? Tidak bertemu muka. Ya, saya bertemu muka di Facebook je dengan Datuk Budiman ni. Kalau ada benda-benda pasal muzik kan nanti dia akan tanya saya, tegur saya. Bab main tu je, yang lain kita tak berborak. Dan kita rasa muzik ini menenangkan kita. Betul. Yang memberikan kita sedikit relax. Okey lah. Baik, Datuk, saya nak beritahu orang di luar sana sedikit latar belakang Datuk Budiman. Bekas ahli Parlimen Sungai Besar dan merupakan bekas setiausaha politik kepada Menteri Komunikasi dan juga seorang tokoh yang sangat aktif dalam pelbagai wacana kebangsaan, terutama sekali berkaitan dasar kerajaan, suara rakyat dan juga pembangunan negara. Sebenarnya saya ada juga tengok aktiviti Datuk ke sana ke sini bagi ceramah dan sebagainya. Orang yang hebat. Saya rasa terharu dapat bersama-sama dalam podcast Suara TV pada hari ini. Kita rasa dalam kehidupan ini kan yang paling baik sekali kalau kita dapat memberi manfaat kepada orang lain. Betul. Jadi dengan pengalaman yang kita ada daripada segi pentadbiran, kemudian pengalaman kita dalam politik, kita rasa kita nak share. Sebab ke arah menuju negara maju, setidak-tidaknya rakyat itu harus ada pendidikan politik supaya tidak mudah dimanipulasi dan tidak mudah mereka berhadapan dengan perkara-perkara yang kritikal. Jadi dia ada kaedah. Baik, Tok, hari ini kita bawakan tajuk keselamatan negara, apa yang rakyat rasa. Okey, agak berat sedikit lah tajuk kita pada hari ini. Jadi saya terus kepada persoalan pertama, Datuk. Kita mulakan dengan sesuatu yang agak asas tapi sangat penting untuk difahami oleh rakyat. Datuk kini mengetuai Yayasan Rukun Negara. Jadi satu entiti yang namanya mungkin ada yang pernah mendengar, ada juga yang baru dengar, tapi yang saya tahu peranannya mungkin kurang difahami oleh terutamanya generasi yang baru-baru pada hari ini. Kalau boleh mungkin Datuk kongsikan di permulaan ini apa sebenarnya fungsi dan juga mandat Yayasan Rukun Negara dalam konteks Malaysia pada hari ini, dan bagaimana yayasan ini relevan dalam suasana masyarakat kita yang semakin rencam dari segi politik, kaum, agama dan juga pandangan hidup. Okey, setelah kita merdeka, kita dibingkaikan dengan suatu apa yang disebut sebagai perlembagaan negara. Dan perlembagaan ini adalah rujukan yang tertinggi apabila kita berhadapan dengan krisis atau apa-apa isu yang berkaitan dengan rakyat. Jadi perlembagaan ini menjadi suatu asas panduan. Jadi dalam perlembagaan itu sudah pun dijelaskan soal isu agama, soal isu bangsa dan perkara-perkara lain yang tidak sepatutnya menjadi pertikaian. Jika ada pun yang mahu membuat pertikaian berkaitan dengan perkara itu, maka kita rujuk balik dengan perlembagaan. Dan kemudian kita ada peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Dan peristiwa berdarah itu akhirnya memuktamadkan sebuah doktrin ideologi negara yang dikenali dengan rukun negara. Dan kalau kita ingat ketika kita sekolah dulu kan, biasanya ada orang baca ikrar, rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, sampailah ke akhirnya. Tetapi kita melihat pada hari ini, setelah mereka habis di sekolah, siapakah yang mempromosikan rukun negara? Kalau di Indonesia mereka ada Pancasila, tapi mungkin kerana penghayatannya berbeza, kita merasakan ada sedikit lompang di situ. Dan di Yayasan Rukun Negara kita mempromosikan perkara-perkara baik berkaitan dengan rukun negara. Dan pada tahun hadapan kita bercadang untuk mengadakan program iaitu Respect Rukun Negara. Respect, Rukun and Negara. Dan dalam Respect Rukun Negara ini kita mengembalikan aktiviti seperti ikrar
Alhamdulillah saya lihat kerajaan PMX pada kali ini membugarkan kembali semangat ikrar rukun negara tersebut. Dan dalam pentadbiran PMX ini ada juga apa yang kita sebut sebagai frame pembingkaian Malaysia Madani. Dalam menuju ke arah satu negara bangsa ada proses, dan selain daripada perlembagaan, selain daripada ada rukun negara, kita ada satu lagi iaitu bingkai Malaysia Madani ini sebagai asas untuk kita bernegara. Ya. Baik, Datuk, tadi Datuk ada menyebut mengenai rukun negara mengandungi 5 prinsip asas yang pernah menjadi tunjang pembinaan negara selepas peristiwa 13 Mei. Antaranya kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan dan juga kesopanan dan kesusilaan. Namun, Datuk, dalam dunia moden yang dipenuhi maklumat, bercampur aduk, kadang-kala prinsip ni kita lihat sebagai klise ataupun tidak difahami secara mendalam. Jadi bagaimana Datuk melihat prinsip rukun negara ni boleh kita terjemahkan secara praktikal untuk memperkukuhkan keselamatan sosial dan juga perpaduan nasional, khususnya ketika kita kini berdepan dengan cabaran seperti politik toksik, retorik perkauman dan juga pengaruh luar. Saya melihat suasana sering diganggu. Suasana sering dikacau. Kerana apa? Kerana kita punya rencang politik yang pelbagai. Dan kalau kita lihat agenda politik itu biasanya sangat mudah diganggu-gugat dengan 3R. Soal raja, soal bangsa, kan? Dan perkara-perkara ini kalau kita tidak bendung, kan, dia akan melarat dan melarat. Kalau kita lihat daripada pengalaman, adakah setelah ada je rukun negara, tidak ada lagi isu-isu perkauman? Ternyata ada. Kalau kita ingat di Subang Jaya, bagaimana kes serangan di Kuil. Kalau kita ingat di Johor, bagaimana serangan kepada balai polis. Dan kalau kita lihat di Lahad Datu, kan, bagaimana serangan-serangan kepada institusi pertahanan itu masih berlaku. Maknanya, walaupun ada rukun negara, tetapi itu bukan bermakna kejadian-kejadian itu boleh dipadamkan begitu sahaja. Kerana apa? Kerana politik kita, asas kita bernegara, masyarakat kita ada kepelbagaian dan kita bersatu dengan kepelbagaian. Kan? Kebetulannya ada Melayu, ada Cina, ada India, dan ketiga-tiga ini ada sensitivitinya. Dan ternyata sensitiviti ini jika tidak dibendung, dia boleh melarat dan merebak. Jana, saya terdidik dalam dunia propaganda secara akademik dan juga secara kajian. Ternyata dalam propaganda ini dikaitkan dengan emosi. Dan emosi itu paling mudah dicetuskan daripada segi agama dan juga daripada segi bangsa. Jadi kita faham, kadang-kadang bila kita pertembungan daripada segi agama, kita merasakan bahawa kita sahaja yang betul, orang lain salah. Dan kita merasakan orang lain saja salah, kita saja yang betul. Tetapi jika jalur toleransi ini kita tidak ambil, jadi saya fikir itu boleh untuk merebakkan isu-isu berkaitan dengan kacau bilau, ketidakperpaduan dan sebagainya. Datuk, saya ada membaca sedikit tulisan Datuk dan sebagainya. Datuk sering menulis dan bercakap tentang jurang antara persepsi dan juga realiti, termasuk hal-hal politik dan juga dasar-dasar awam. Kalau kita kaitkan dengan keselamatan negara, adakah Datuk melihat wujudnya satu kecenderungan dalam kalangan rakyat untuk merasa bahawa negara kita ni semakin tidak selamat, walaupun dari segi statistik kadar jenayah mungkin menurun ataupun kekal stabil? Jadi persoalan sini, apa sebenarnya yang mencipta jurang ni, Datuk? Dan adakah media sosial memainkan peranan besar dalam mencorak naratif ketakutan atau adakah ia hasil daripada kegagalan komunikasi strategik pihak kerajaan? Saya melihat ada minda masyarakat yang hari ini secara medianya, mereka ni masyarakat yang sharing and shaping. Iaitu dia share perkara-perkara yang dia minat, tetapi dia shape, dia bingkaikan mengikut apa yang dia seronok. Dan kebanyakan sharing and shaping ini, dia tidak ada tanggungjawab moral. Sekiranya perkara itu tidak betul, sekiranya perkara itu berbentuk kacau ganggu dan apa juga perkara.
Kerana apa? Kerana pemikiran sharing and shaping ini sudah menjadi satu perkara yang lazim. Mereka yang pertama sekali suka untuk menyebarkan akan rasa sangat gembira. Biarpun yang dia sebar itu ada sesuatu perkara yang tidak betul. Banyak insiden kalau kita lihat kan, terutamanya perkara-perkara yang sensitif, kemangkatan raja-raja yang akhirnya yang belum lagi perkara itu disahkan oleh pihak istana dan sebagainya, ramai orang sudah pun mewar-warkan. Saya fikir itu sesuatu yang mesti kita bendung. Tapi kalau kita lihat, Jana di peringkat awal tadi sebutkan tentang realiti atau persepsi. Ternyata betul. Betul itu daripada segi persepsi itu dipengaruhi oleh apa yang kita baca. Dan kalau hari ini yang kita baca itu adalah media sosial, dengan the big data yang kita ada, dengan algoritma yang kita lalui dengan media sosial kita, akhirnya dia akan menjuruskan satu masyarakat yang dia semakin seronok apa yang dia mahu baca. Tetapi asas kepada keselamatan yang paling penting sekali adalah, apakah dia rasa selamat? Saya fikir soal jenayah ini daripada dahulu sampai sekarang ada. Sebab itu untuk kita yang faham tentang jenayah, Jana, dia ada segi 3 jenayah. Pertama, jenayah itu berlaku apabila seseorang itu ada peluang. Satu. Jadi, sebagai seorang rakyat, sebagai seorang yang terlibat sebagai warga negara, kita jangan beri peluang jenayah itu berlaku. Bagaimana? Keluar rumah, kunci. Okey, wanita untuk menjadi mangsa ragut yang minimum, pastikan handbag yang beliau ada itu diletakkan di hadapan. Jadi kita minimalkan peluang. Kalau kita ingat dah dulu kecil-kecil mak kita, kalau kita nak keluar rumah, dekat mana dia simpan kunci rumah? Dalam kasut. Bawa pasu. Jadi maknanya betul lah. Jadi kita membuka ruang kepada penjenayah itu sendiri. Itu yang pertama sekali, peluang. Yang kedua, jenayah itu boleh berlaku apabila seseorang itu ada niat, means. Dan jangan pelik, ramai orang melakukan jenayah dengan niat untuk suka-suka. Untuk suka-suka. Ya. Terutama mereka yang terlibat dalam jenayah cyber. Dia ada banyak motif untuk melakukan jenayah. Satu, suka-suka. Kedua, jenayah terancang. Nombor 3, dengan tujuan mencari pendapatan. Jadi kita melihat individu itu apa sebenarnya motif dia. Dan yang ketiga adalah daripada method, iaitu kaedah untuk melaksanakan jenayah. Ada kaedah jenayah very sophisticated, sangat canggih. Ada setengah dengan mengambil kunci daripada tapak kasut dan terus buka ke rumah tersebut. Dan ini ada kaitan dengan masyarakat. Sejauh mana hari ini kalau semua online, sejauh mana masyarakat menjaga password kad yang ada pada dia. Kajian telah dibuat bahawa password ini apa biasanya? Nombor tarikh lahir. Yang kedua, plat kereta. Betul. Yang ketiga, IC number. Betul. Kan? Jadi kalau perkara-perkara ini berlaku, jadi susah untuk kita bendung sebab dia ada penglibatan dengan masyarakat. Cumanya satu perkara. Apa ukuran kepada carta ataupun suasana rasa selamat? Saya fikir itu lebih penting. Kalau kita nak mengandaikan data itu hanyalah kepada statistik, dia membuka ruang yang persepsi yang besar. Yang pertama, katakanlah statistik meningkat, ada kemungkinan dasar keterbukaan, dasar kepercayaan rakyat kepada institusi pertahanan atau polis, keselamatan dan sebagainya meningkat. Dan kalau itu meningkat, tidak mengapalah, saya akan lebih kerap untuk membuat aduan terhadap jenayah yang berlaku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pada saya yang paling penting, bagaimana membina rasa selamat. Jangan kita yang selalu travel. Kita pernah ke Jakarta, kita ke Tokyo, kita ke Bangkok, ibu kota, even kita ke Manila sebagai contohnya. Jadi perasaan rasa selamat itu mesti dibina. Tetapi dengan adanya media sosial, ini lebih
lebih menakutkan kita. Mungkin kita rasa selamat, tetapi pada ketika itu viral dan sebagainya. Tapi kita jangan takut. Pada hari ini saya fikir Menteri Keselamatan Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin banyak pendekatan yang beliau telah buat. Sebagai contohnya turun ke Padang, saya fikir ini sedikit mengubah pendekatan yang menteri ada. Ya. Cakap mengenai Datuk Seri Saifuddin. Ya. Kita lihat sekarang ni Kementerian Dalam Negeri KDN di bawah kepimpinan Datuk Seri Saifuddin Nasution cuba membawa naratif baru iaitu keselamatan dan kesejahteraan. Okey. Jadi ni kita lihat agak berbeza Datuk daripada pendekatan yang lama yang lebih menekankan aspek penguatkuasaan dan juga kawalan. Jadi pendekatan baru ni dilihat tampak lebih lembut, lebih menyeluruh dan bersifat pencegahan. Jadi adakah Datuk rasa pendekatan ini berjaya untuk mengubah tanggapan rakyat terhadap peranan KDN dan yang lebih penting, adakah rakyat di peringkat akar umbi kini mula merasai perbezaan ni dari segi pendekatan dan juga sentuhan? Kalau kita rasa kan, kalau kita rasa ada banyak approach. Sebenarnya asas kepada institusi keselamatan ataupun yang ada kaitan dengannya daripada aspek tindakan itu perlu jika kita berhadapan dengan penjenayah berat. Kan? Dan kita, katakanlah kita ini mangsa dan kita dalam hati selepas kita membuat saja laporan kepada polis, apa yang dalam hati kita? Kita mahu penjenayah, katakanlah meragut beg kita atau pecah masuk rumah kita, segera ditangkap. Betul kan? Itu satu angle. Tetapi bagaimana pula daripada segi layanan pihak berkuasa? Kan, polis sebagai contohnya, bagaimana layanan ketika kita membuat aduan satu perkara, kemudian proses dan dia ketika kita masuk ke balai polis, dia ada hope kan, harapan yang tertentu. Dan sekiranya, tetapi kalau kita lihat pada hari ini 2-3 hari yang lepas, kita lihat ada satu jenayah besar kan, bagaimana seorang isteri dan anak tirinya akhirnya berhadapan dengan satu situasi yang memilukan. Dan kemudian seolah-olah ada pula yang aduan daripada, kita tak mau mengulas daripada segi isu siasatan itu sendiri, tetapi saya fikir daripada segi penjenayahan dan tangkapan, kita boleh hormat kepada polis Malaysia. Kalau kita rasakan, dan kita tengok banyak kes-kes tinggal lagi kan, siasatan itu ada cukup bukti atau tidak untuk menyabitkan kesalahan itu. Tetapi daripada segi kepercayaan, saya fikir rakyat ada percaya yang tinggi kepada polis dalam negara. Dan kita boleh tengoklah kan, jika tidak hari ini kita dengar, tapi beginilah Jana, ini saya punya merasalah. Kadang-kadang perkara-perkara jahat itu dia tidak akan bertahan lama. Kan, kalau kita study kan, kalau kita fikir dia ni hilang daripada rumah, tetapi 2 minggu selepas itu tiba-tiba kedengaran satu mayat dijumpai. Even kalau kita tengok peristiwa yang sangat menggemparkan kan, apabila mereka yang terlibat dalam daripada segi penasihat undang-undang kerajaan, hatta kan mayatnya itu dimasukkan ke dalam tong pun dapat. Betul. Maknanya kepercayaan itu ada. Dan kita ingat satu kes yang tak mahu saya sebutkan, bagaimana seorang pemilik kosmetik kan, yang mayatnya dibakar, saya ingat kan, pun akhirnya juga berjaya dileraikan oleh pihak polis. Saya fikir daripada kepercayaan itu, saya fikir rakyat ada kepercayaan yang tinggi kepada pihak polis. Maksudnya dari segi kepimpinan Datuk Seri Saifuddin Nasution, bagaimana Datuk melihat dia membawa naratif baru iaitu keselamatan dan juga kesejahteraan itu? Adakah itu salah satu tindakan yang positif, naratif yang pada saya dia sangat positif. Ini kerana apa? Kerana rakyat mahu rasa selamat. Dan rasa selamat itu bukan saja kepada mereka yang terlibat atau mangsa kepada jenayah, tetapi awam sebagai khususnya. Jadi bila kita keluar pada waktu malam kan, tiba-tiba kan gula habis
Jadi kita terpaksa keluar rumah kan, pergi ke kedai-kedai serboneka. Jadi bila kita keluar tu, bagaimana perasaan kita? Jadi kalau masih ada perasaan kita rasa selamat, itu lebih baik. Dan approach kena berbeza mengikut zaman. Dan pada hari ini, mengikut pandangan saya, mereka yang terlibat dalam jenayah bukan lagi ada berperawakan seperti dahulu. Betul. Kan, badan ada tattoo, badan besar kan, kemudian suara garau, dan kebanyakan penjenayah ini sekarang, terutama dalam penjenayah kola putih, penjenayah cyber kan, mereka dah jadi seorang yang sangat kita ada dekat depan tu, betul ke dia, dia ni jiran kita, jadi rupa penjenayah berubah, approach pendekatan daripada menteri juga mesti berubah. Baik, Datuk. Datuk pernah berada di tengah masyarakat sebagai wakil rakyat. Jadi sudah tentu Datuk pernah berdepan sendiri dengan keresahan penduduk, sama ada berkaitan jenayah kecil seperti pecah rumah, isu dadah yang melibatkan remaja ataupun gejala gangsterisme. Jadi program seperti community policing atau sahabat amanah negara ni, Datuk, dan inisiatif turun padang oleh PDRM serta agensi penguatkuasa, kita lihat sebagai pendekatan yang lebih mesra rakyat lah. Dari pengalaman Datuk sendiri, adakah pendekatan seperti ini benar-benar memberi kesan atau impak kepada masyarakat? Adakah ia mampu memulihkan keyakinan rakyat terhadap institusi keselamatan, atau ia sekadar jangka pendek saja? Dan tidak ada satu approach yang silap. Hanya dia sesuai dengan zaman ataupun tidak. Saya bagi satu contoh. Kadar jenayah di Subang Jaya tentulah berbeza dengan kadar jenayah di Sungai Besar Sabak Bernam. Betul. Okey. Dan kami di Sungai Besar Sabak Bernam, kami berhadapan paling risiko paling besar pecah rumah, curi motor dan curi apa? Curi pisang. Yes. Kan? Sebab jenayah yang perlukan cash cow, duit tunai yang segera. Kan? Ketika saya jadi wakil rakyat, apa yang saya buat ialah saya buat stiker keselamatan. Maknanya saya ada stiker, ada nombor telefon saya, dan ada nombor telefon balai polis, ada nombor telefon hospital, ada nombor telefon bomba. Maknanya jika jenayah itu ada, nampak di depan mata, ada nombor telefon yang patut dihubungi. Approach yang saya buat mungkin bersesuaian dengan geografi atau geopolitik kawasan Sungai Besar. Betul. Kan? Maknanya yang kita keluar rumah, ini tahu ini anak siapa. Kita keluar dari rumah, kita tahu dia duduk dekat lorong mana. Tetapi kalau di area Subang Jaya, mungkin benda itu sangat berbeza. Jiran kita tak kenal, entah jiran yang duduk bersebelahan rumah kita adalah penjenayah besar pun kita tak tahu. Kan? Tetapi akhirnya apakah approach-nya? Akhirnya approach ini, soal komuniti, soal keselamatan, dia bukanlah tanggungjawab polis semata-mata. Katakanlah kita ada satu wisdom thinking. Wisdom thinking ini ialah yang kita rasakan kalau ada jenayah, dia mesti tanggungjawab semua pihak melaporkan. Itu satu. Yang kedua, tanggungjawab pihak polis untuk membuat siasatan. Sebab itu dalam undang-undang ada disebut, jika jenayah itu berlaku di depan mata, apakah hak untuk pihak awam? Kita boleh tangkap, kita boleh cegah, tetapi kita tidak boleh pukul sampailah kepada yang mencederakan. Saya fikir ini yang kerap berlaku kan. Bagaimana jenayah itu jika berlaku di hadapan mata. Dan saya fikir approach community ini sangatlah baik. Sebagai contoh, katakanlah dia di jabatan perpaduan. Dia ada komuniti rukun tetangga. Betul. Dan rukun tetangga ini mesti diberikan maklumat berkaitan dengan polis dan juga keselamatan. Kita ada komuniti madani yang ada di dalam kawasan kampung. Kita ada ketua kampung dalam komuniti di peringkat state dan juga di peringkat federal. Kita ada jawatan kuasa taman, kita ada jawatan kuasa surau. Dan pada saya, komuniti-komuniti ini mestilah diberikan maklumat. Apakah maklumat yang pertama? Jika jenayah itu berlaku di depan mata, apakah tanggungjawab yang mereka boleh buat? Itu yang pertama. Yang kedua, jika berlaku asas-asas kepada penjenayahan,
Apakah yang mereka patut buat? Saya sebutkan di peringkat awal, jenayah ini ada triangle 3. Satu soal peluang, opportunity, satu lagi soal niat, satu lagi soal method, mean dan juga method. Jadi perkara-perkara ini komuniti itu harus tahu. Tetapi ada beberapa pandangan sejauh mana komuniti ini dibenarkan menjadi polis moral. Kan? Ini selalu diperdebatkan, apa do and don'ts, apa boleh atau tidak. Tetapi pada saya, mendekatkan komuniti kepada pihak agensi seperti polis adalah sesuatu yang sangat dipuji, dan pada saya dia patut diperluar lebaskan lagi. Itu lebih baik. Baik Datuk, satu isu sensitif tetapi agak penting untuk dibincangkan secara terbuka, iaitu soal integriti pasukan keselamatan, khususnya polis. Selama bertahun-tahun wujud persepsi negatif terhadap anggota penguatkuasa dari isu salah guna kuasa, rasuah hingga layanan yang dikatakan tidak adil. Namun kita lihat usaha pembaharuan dan juga peningkatan imej yang diusahakan. Jadi pada pandangan Datuk, adakah rakyat mula nampak perubahan-perubahan ini atau masih wujud lagi jurang kepercayaan yang perlu ditangani dengan lebih sistematik? Okey, saya fikir begini, integriti bukan milik anggota polis saja. Pada saya, integriti adalah milik semua orang. Ketika dia menjadi suami, ketika dia keluar rumah, apakah integritinya sebagai seorang suami? Saya letak noktah di situ dahulu Ketika dia menjadi cikgu, ketika dia mengajar, apakah integritinya ketika mengajar? Kerana soal integriti ada kaitan dengan perkara yang di sebelahnya. Apa yang dia patut buat? Sekiranya dia melakukan perkara yang dia tidak patut buat dan dia buat, itu sudah menyalahi integriti. Cuma risiko kepada anggota polis ni dia lebih lagi. Kerana integriti ini melibatkan isu-isu keselamatan. Betul Dan kita pun faham kan, Datuk Seri Saifuddin Nasution, isu sepadan adalah isu integriti yang selalu sering. Kemudian isu immigration adalah isu yang sering. Tetapi kita lihat satu perkara. Saya melihat dalam tempoh 6 bulan kebelakangan ini, isu-isu yang kita tidak pernah dengar dahulu, sekarang ini jika ada berlaku berkaitan dengan integriti, terus diwar-warkan di media. Betul. Saya fikir itu satu perkara yang bagus. Dahulu kita dengar isu counter setting. Kita dengar. Kan, kita pun fikir, iya ke? Ada ke? Macam mana dia orang buat? Rupanya apabila isu ini ada, banyak tangkapan sudah dibuat. Saya fikir ada dua perkara. Sesuatu ialah sekiranya ada anggota yang terlibat, mereka tidak akan dilindungi. Dan isu itu tidak akan pergi ke bawah kapet. Itu yang rakyat rasa, lega. Ini yang rasa selamat yang saya bincangkan di peringkat awal. Yang kedua, selain daripada isu pegawai anggota yang terlibat yang tidak dilindungi, dia memberi impak kepada yang kedua, iaitu isu rasa selamat. Saya fikir approach ini, hari ini isu ini dah tak boleh kita seludup, dah tak boleh kita simpan, kerana mangsa kalau dia kena, cepat lewat, dia up di media sosial. Itu yang saya sebutkan. Kan semua orang sharing and shaping. Kan, katakanlah kalau rajin tengok komen, katakanlah di surat khabar utama disebutkan beberapa orang digantung tugas bini, cuba tengok komen. Kan, apa dia sebut? Kalau dia pernah terlibat, dia pun kata, saya dulu pun begini, ada pengalaman begini, setelah dirunding begini, akhirnya begini. Kan, jadi maknanya dia suatu perkara yang pada saya sangat bagus approach yang ada sekarang. Syarat jangan dilindungi sesiapa yang terlibat. Kerana apa? Kerana ini soal maruah negara. Kan, hari ini masalah besar pada kita kalau kita lihat kebanjiran warga asing. Ada berapa juta maklumat yang kita dapat, warga asing ni dia tak balik. Jadi akhirnya rakyat akan relate. Adakah mereka yang tidak balik ini ada kaitan dengan war-war isu counter setting yang difikirkan itu? Nampak Kalau benda itu ada, dan itu akan menunjukkan rasa tidak selamat.
Dia satu proses lah Jana. Dan soal integriti ni bukan soal satu orang. Dia soal satu pasukan. Tetapi kita pun faham perkara-perkara yang sudah lama berlaku, dia memerlukan masa untuk dicegah. Datuk, kita tahu undang-undang seperti SOSMA bukan sering menjadi perdebatan hari ini. Jadi ada yang melihat sebagai perlu untuk keselamatan negara, tapi ada juga yang mempersoalkan kesan terhadap hak asasi manusia. Jadi kini kita lihat KDN sedang menilai semula beberapa undang-undang ni, termasuk memperbaiki prosedur dan juga semakan dalaman. Jadi nak tahu pada hemat Dato', adakah ini mencerminkan keberanian politik kerajaan Madani dalam erti kata berani memperbaiki dasar yang sedia ada walaupun ia pernah dianggap tabu, dan adakah cabaran sebenar dalam menyeimbangkan antara keselamatan dan juga kebebasan ni? Komen Datuk. Saya fikir pihak yang mengkritik ini, kebimbangan mereka adalah sekiranya SOSMA ini disalahgunakan. Terutama yang melibatkan tahanan tanpa bicara. Itu perkara yang penting. Tetapi kalau kita lihat Jana, kalau dia benar-benar penjenayah berat, dia akan terlindung, dia akan akhirnya memiliki kaedah-kaedah bagaimanakah kejahatannya itu tidak diketahui. Jadi ada kemungkinan penjenayah ini akan mengambil masa untuk membuat siasatan. Jadi kaedah SOSMA adalah satu keperluan. Itu satu perkara. Tetapi yang melakukan kebimbangan ini, bagaimanakah akhirnya SOSMA itu jika ada musuh-musuh politik yang ditahan. Jadi ini memerlukan satu titik keseimbangan. Kan? Tetapi kita jangan lupa bahawa hari ini politik dalam negara ini sangat dinamik. Kan semalam dia jadi kerajaan, lusa dia jadi pembangkang. Kemudian dia jadi pembangkang lagi, kemudian dia jadi kerajaan balik. Kan ini sesuatu yang sangat dinamik. Tetapi akhirnya suatu langkah yang patut dipuji apabila mahu untuk dibincangkan semula. Kerana pada saya ini isu-isu dinamik, dan hari ini kita melihat penjenayah dia tetap penjenayah, tapi dia ada hak daripada segi perundangan. Dan cuma kita sebagai seorang pemerintah, sebagai seorang mangsa kan, yang pernah terkena dengan penjenayah tersebut, kita akan rasa begitu marah kalau sekiranya takkan nak bagi peluang lagi. Tetapi akhirnya dia mesti ada titik pertemuan, mesti ada titik keseimbangan antara penjenayah yang benar-benar melakukan jenayah dengan salah guna terhadap musuh politik. Tetapi pada saya, kaedah untuk bincangkan semula itu kaedah yang mesti kita puji. Baik Datuk, tadi Datuk ada menyebut mengenai pendatang tanpa izin. Jadi kita tahu isu ni berkaitan dengan negeri Sabah dan juga Sarawak. Parti ni. Jadi keselamatan sempadan maritim, ada ketirisan dalam pengurusan immigration dari segi realiti di lapangan. Rakyat di sana sering berasa seperti mereka ni terpinggir ataupun tidak diberi perhatian setara dengan semenanjung. Bagaimana Datuk melihat pendekatan terkini yang dijalankan oleh KDN dalam menangani isu parti ni? Adakah ada perubahan yang ketara dari segi ketegasan ataupun teknologi sempadan atau kerjasama dengan komuniti-komuniti tempatan? Saya kalau saya ni, kita ni budak semenanjung. Tetapi ke Sarawak dan juga ke Sabah itu kita kerap. Banyaklah urusan wisata, urusan pelancongan, kadang-kadang urusan politik, urusan NGO dan sebagainya. Memang Sabah dan Sarawak ini sesuatu yang sangat unik. Pertama, keunikannya, kalau kita tengok Sabah saja kan, ada sebahagian daripada pulau, iaitu di Pulau Sebatik, kan? Sebelahnya Malaysia, sebelah lagi Indonesia. Kita boleh bayangkan. Okey. Kemudian berhadapan pula dengan Sabah itu, kebanyakannya kalau di sebelah Tawau itu kan majoriti ada pengaruh daripada Filipin. Betul. Kemudian di Sarawak pula, dengan sempadannya itu, sepanjang-panjangnya itu adalah Borneo. Betul. Kan? Dan akhirnya pula kalau kita lihat, kadang-kadang ini memang memerlukan kementerian seperti menarik rambut dalam tepung. Kan? Tepung jangan
berselerak, rambut tidak putus. Tetapi akhirnya itu tidak boleh menjadi asas untuk tidak menjaga keselamatan negara. Kerana apa? Katakanlah sempadan itu jika tidak dijaga dengan sepenuhnya, apa akan berlaku? Kalau ada berkaitan dengan dadah, kan, daripada segi ekonomi, dan semua orang tahu negara kita dengan penuh kemurahannya, kita memiliki minyak sawit yang murah daripada jiran kita, kan? Sebab itu pada saya ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan itu mestilah pendekatan yang bersifat sivik kemasyarakatan, bahawa membawa barang-barang kita ini, kalau tidak barang-barang yang kita katakan lari cukai atau hak rakyat Malaysia yang dibawa ke seberang, dan kita boleh letakkan, labelkan mereka itu sebagai pengkhianat negara. Betul. Itu satu approach. Yang kedua pula, kalau kita tengok pada kali ini kan, bajet banyak diperuntukkan. Kita lihat, kita ada apa, Eskom, dan kita ada zon-zon tertentu, dan kita ada penambahbaikan daripada segi teknologi drone, kan, untuk mengawal keselamatan. Saya fikir ini memang satu perkara yang mesti dipuji. Tetapi akhirnya pada saya, kerajaan juga mesti memulakan satu pendidikan kewarganegaraan, bahawa membawa barang-barang ke seberang yang bukan hak untuk rakyat Malaysia, ini merupakan satu kesalahan dan juga merupakan satu pengkhianatan kepada negara. Dan minyak yang kita miliki dengan harga yang subsidi, maknanya apa, Jana? Maknanya ada orang lain yang bayar subsidi, atau pihak kerajaan memperuntukkan sejumlah wang, kan, untuk memberikan subsidi. Dan bagaimana akhirnya kalau kerajaan memperuntukkan wang itu akhirnya dinikmati oleh orang lain? Betul. Jadi saya fikir pendidikan kewarganegaraan ini juga mesti terus berlaku. Selain daripada dua sebut, satu soal tindakan. Betul. Bagaimana rakyat rasa penjenayah yang membuat salah itu diberi tindakan. Yang kedua, bagaimana rakyat merasa jangan main-main. Kan dia sebut kan, ini minyak dah tak boleh nak seludup lagi ni. Kerana kita punya sempadan ni sangat ketat dah sekarang ni. Itu pun satu perasaan rasa selamat yang mesti diwar-warkan. Baik, Datuk. Salah satu tadi kita sebut pendekatan-pendekatan. Ada salah satu pendekatan yang menarik di bawah KDN sekarang, iaitu keterlibatan terus menteri dan pegawai kanan. Bukan sekadar di pejabat, tetapi mereka turun sendiri ke pusat tahanan, kawasan sempadan dan juga lokasi yang dikategorikan sebagai lokasi panas. Jadi kita nak tahu pandangan Datuk sejauh mana pendekatan yang dibawa ni membantu membina semula kepercayaan rakyat terhadap institusi keselamatan negara yang mungkin selama ini dianggap jauh ataupun tidak dipedulikan. Saya fikir soal turun padang ini, Datuk Seri Saifuddin, orang yang tidak ada dakwa-dakwi, pengalaman beliau yang merupakan abang kader politik kita ketika kita di kampus, personality turun padang itu memang ada pada diri beliau. Cumanya pada saya, setelah dia turun padang itu, apa tindakannya? Sebagai bekas wakil rakyat, kita tahu kemudahan sama ada di balai polis, kemudahan perumahan di barak polis, juga perkara-perkara yang mesti diberi perhatian. Dia jangan pada saya begini, turun tetapi nak melihat apa dahulu. Kalau tanya kepada saya, keutamaannya adalah kemudahan kepada mereka yang bekerja itu dulu. Kalau dia rasakan bahawa barak itu memerlukan pemulihan, memerlukan penambahbaikan, saya fikir itu dahulu. Sebagai psikologinya, anggota polis yang keluar daripada rumah, mestilah dia nak rasakan satu perasaan yang baik, kan, yang ada perlindungan dan sebagainya. Cuma pada ketika berhadapan turun padang, itu betul. Tetapi perkara yang pada saya yang sangat penting adalah kemudahan kepada anggota-anggota polis. Ini patut diutamakan. Bukan saja anggota polis, mana yang ada kaitan dengan kementerian di bawah Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin itu sendiri. Datuk, tadi kita ada sebut mengenai jenayah cyber. Jadi kita tahu ancaman hari ini tidak lagi terbatas kepada senjata ataupun dadah
tapi berpindah ke ruang-ruang digital. Kita berdepan dengan jenayah cyber, penipuan dalam talian, serangan terhadap data dan penyebaran ideologi ekstrim secara halus. Adakah Datuk melihat KDN dan juga agensi seperti MCMC, Cyber Security Malaysia benar-benar bersedia untuk menangani bentuk ancaman-ancaman baru ni, dan bagaimana pendekatan bersepadu ni boleh sampai kepada rakyat di bawah terutama yang kurang celik teknologi ni? Pada saya, mereka yang mahu melindungi jenayah, dia mesti tahu jenayah dahulu. Betul. Kan? Mana kalau dia tak tahu jenayah itu berlaku, bagaimana dia nak melindungi mangsa penjenayahan? Itu yang pertama. Apakah cabaran jenayah dalam talian? Cabaran besar, kita tak tahu. Yang depan tu anjing, kucing atau labi-labi. Jenayah yang berlaku dekat depan mata, kita boleh cap. Betul. Kan? Tetapi jenayah yang sebegitu, dan kita ingat sebagai contohnya. Tetapi selain daripada agensi kerajaan, saya lagi suka terhadap tapisan kendiri. Bagaimana rakyat harus faham tentang bagaimana jenayah itu boleh berlaku. Dan kebanyakannya skamer-skamer yang berlaku ini bertitik tolak daripada sifat tamak. Kalau kita dengar ada satu pelaburan yang is too good to be true. Kan? Saya fikir rakyat mesti faham. Tidak ada satu agensi ataupun satu pelaburan yang boleh memberi lebih daripada dalam konteks kita amanah saham Bumi Putra, ASP. So kalau ada pelaburan yang boleh memberi 20%, 25% tanpa dibuat apa-apa perniagaan, saya fikir itu mesti ada masuk dalam fikiran. Ini too good to be true. Satu. Yang kedua, katakanlah dahulunya produk emas yang kita faham kalau berniaga emas ni berapa gram, berapa tongkol, dan emasnya itu harus dilihat. Ini pula emasnya itu bertukar pula dalam bentuk sijil. Kan? Pada saya sedikit sebanyak pemikiran konvensional itu mesti ada. Pada saya, sehebat mana pun agensi kerajaan, tetapi kalau rakyat sendiri yang membuka ruang, saya fikir ini menakutkan kita. Jadi pendidikan ini harus bermula di mana? Sebab itu kalau kita tengok, katakanlah MCMC, dia hanya terbatas dalam ruang lingkupnya sahaja. Dan pendidikan awal mesti bermula di mana? Mesti bermula di sekolah. Dan bagaimana agensi kerajaan ini dia blend dengan Kementerian Pendidikan. Pada saya cukup di peringkat awal kalau kita boleh belajar pengurusan password, pengurusan kata kunci. Kalau pengurusan kata kunci itu okey, dia pergi kepada satu layer yang lain. Sebab jenayah-jenayah level tinggi seperti hackers dan sebagainya, dia tak pergi kepada orang biasa yang macam kita, kan? Tetapi kebanyakannya yang penuh dengan kelekaan. Dan kita jangan dan penjenayah ini kerana dia faham algoritma untuk mangsa. Sebagai contohnya, ketika orang itu sedang memandu, dia tergesa-gesa minta masukkan wang. Jadi sifat tergesa-gesa itu membuka ruang kepada penjenayahan. Kemudian, ada tak di kalangan kita ini yang menjadi kaldai kepada penjenayah? Kan? Pengalaman saya pernah terlibat kerana satu ketika dahulu saya juga sebelum menceburi bidang politik, saya duduk di unit siasatan jenayah di sebuah syarikat telekomunikasi. Jadi kita faham apabila wang itu transfer di sempadan, contoh sempadan Sarawak, dan akhirnya wang itu sebenarnya forward ke Indonesia. Jadi yang pergi kepada sempadan kita ini adalah lokal, penduduk tempatan, yang kadang-kadang namanya digunakan hanya mendapat imbuhan yang very minimum, dan apabila wang itu sudah ada di luar negara, dia sangat sukar. Jadi pada saya, ini kisah panjang. Betul ada agensi, tapi sebenarnya masyarakat juga mesti diberi pengetahuan dan pendidikan pencegahan jenayah digital. Baik Datuk, soalan terakhir saya. Kita Datuk, diam tak diam dah satu jam. Mengenai tadi, daripada tadi kita sebut mengenai rasa selamat tu.
Jadi rasa selamat ni adalah sesuatu yang sangat subjektif tapi sangat penting. Mencerminkan sejauh mana rakyat yakin terhadap kerajaan, terhadap institusi, negara dan terhadap masa depan mereka. Kalau rakyat rasa tak selamat, walaupun statistik menunjukkan sebaliknya, maka naratif itu tetap naratif lah. Jadi adakah Datuk melihat bahawa KDN hari ini memainkan peranan penting dalam mengukuhkan semula keyakinan ini terhadap pentadbiran kerajaan hari ini, iaitu kerajaan madani, dan apa langkah yang perlu dipertingkatkan untuk memastikan keselamatan ini bukan sahaja dilihat tetapi dirasai. Itu kita nak. Perkara yang kita sebut tentang keselamatan ini, kalau kita nak rasa selamat, dia mesti bermula dengan naratif rasa selamat. Betul. Bagaimanakah naratif rasa selamat ini mahu dilontarkan? Yang pertama sekali, banyakkan cerita-cerita baik tentang keselamatan. Kecekapan polis, efisien pihak polis dalam menyelesaikan kes-kes jenayah. Kemudian kisah bagaimana turis-turis yang berada di luar rasa seronok berjalan. Dan perkara-perkara ini, naratif-naratif ini tidak perlu kita cipta pun. Kalau betul kerajaan itu berlaku dalam kerajaan yang mahukan rasa selamat. Sebagai contohnya, pendidikan rasa selamat, pendidikan tourism mesti diberikan kepada semua peniaga-peniaga yang ada di dalam kawasan wisata, dalam kawasan tourism, pelancongan. Jadi dia ada pemikiran, jika ada pelancong yang datang ke kedai kami, dia mesti ada satu perasaan pelancong ini akan memberi sumber pendapatan. Jika dia ada pemikiran akan memberi sumber pendapatan, dia akan tolong sebaik mungkin, dia akan pastikan pelancong itu rasa seronok. Pada saya, itulah bermulanya rasa selamat. Dan saya fikir kementerian main peranan yang penting. Sebab jika rasa tidak selamat itu berlaku, dia akan memberi kesan kepada pelancongan. Satu. Yang kedua, dia akan memberi kesan kepada imej buruk negara. Kan? Dan yang ketiga, rakyat rasa tak seronok dan akhirnya rakyat ambil keputusan tak mau melancong dalam negara. Dia akan pergi melancong luar negara. Tapi akhirnya pada saya, ini suatu perjalanan. Suatu proses panjang dan dia tidak boleh terhenti setakat itu. Dan terlalu idealis kalau kita nak kata bahawa kita boleh wujudkan sifar jenayah. Jenayah akan sentiasa ada sekiranya ada peluang. Jenayah akan sentiasa ada sekiranya ada individu yang ada niat dan ada kaedah untuk melakukan jenayah. Banyak sebenarnya perkongsian yang rasanya banyak lagi nak ditanya, tapi kita kesuntukan masa, Datuk. Terima kasih kepada Datuk Dr. Budiman. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bernas, sangat padu dan menyeluruh dan senang sebenarnya untuk dicerna. Jadi untuk anda di luar sana, kita tahu isu keselamatan bukan sekadar tentang ketiadaan jenayah. Ia soal rasa, persepsi dan keyakinan rakyat terhadap sistem yang melindungi mereka. Dan dalam dunia yang semakin kompleks ini, pendekatan juga perlu lebih bijaksana dan berjiwa rakyat. Kepada anda yang mendengar, terima kasih kerana bersama kami dalam episod sulung pertama podcast Suara TV. Jangan lupa subscribe dan juga like, share sebanyak mungkin perkongsian kita pada hari ini. Untuk itu, terima kasih Datuk. Terima kasih Jana. Kita bertemu lagi di lain-lain rancangan. Nanti kita akan jemput lagi. Jangan serik Boleh insyaAllah. Baik, terima kasih daripada saya Jana Jalidar. Teruskan mendengar, teruskan berfikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.